Jadi kerajaan ada berhutang dengan petani RM60. Harap bayar segera sebelum mati. Apa yang nak tanya itu sebab kita dah penghujung. Pertama, bayaran insentif 600 pada pesawah. Mereka duk tanya hari-hari, tak dapat lagi walaupun 1 sen. Yang kedua, pelanggan menunggu tuai. Ini dah musim ketiga, nak masuk musim ketiga dah ni. Tak dapat lagi RM600. Yang kedua, insentif yang dinaikkan daripada 100 kepada 160 disebut dalam bajet 2025. Tapi para petani hanya dibayar 100 saja. Jadi kerajaan ada berhutang dengan petani RM60. Harap bayar segera sebelum mati. Yang keempat, petani ada tanya kelewatan insentif baja dan racun sehingga hampir 2 bulan. Ini memberi kesan kepada kesuburan benih padi yang telah ditabur tapi baja 2 bulan baru sampai. Lewat, mengapa berlaku kelewatan? Dia yang seterusnya akhir isu pertubuhan peladang yang ada bermasalah sehingga menyebabkan para peladang tidak menerima bayaran dividen hingga sekarang. Ini bila nak selesai isu ini? Rakyat menunggu sebenarnya. Terima kasih. Bertulis pun tak apa, jawab bertulis pun tak apa. Soalan Parit Bunta itu banyak. Saya akan jawab sebagai pegawai dah, cantik hadir. Kita akan jawab secara bertulis dengan detail dan memuaskan, insya-Allah. Jawab.